semua, berjumpa lagi kita di TV PSS SMK Datuk Dausai. Salam Malaysia Madani, #Sekolah Kita Marah Kita, Hidup Mesti Berjuang, SMK DDS nombor 1. Pada 13 Mac tahun 2025, SMK Datuk Dausai telah dipilih menjadi tuan rumah untuk majlis peluncuran program Remaja Hebat Jauhi Maksiat peringkat Negeri Melaka tahun 2025. Program ini adalah hasil kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka. Program ini telah dirasmikan oleh Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid JPN Melaka. Murni bersama dengan pihak Jabatan tapi kalau budak lagi tepat sekali. Dua kali ini betapa susahnya mak kau melayan kau. Ni, dengar ya babang, kakak, jumpa. Boy itu. Ini mesti ya. Majlis telah berlangsung dengan jayanya dan penuh dengan pengisian ilmiah oleh penceramah yang cukup hebat, Encik Muhammad Fairuz bin Abu, lebih dikenali sebagai Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Sekian sahaja berita TV PSS untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain tempat dan lain masa. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen di bawah video ini. Saya Tan Shemoy melaporkan dari berita TV PSS SMK Datuk Dausai.